Hutan Sikbank Berang Hulu telah mula digondol. Hutan yang mempunyai pelbagai khazanah yang menyimpan pelbagai spesies pokok yang terancam bakal lesap apabila ia dimusnahkan bagi pembangunan industri kilang otomotif. Apakah peranan kerajaan negeri dalam usaha melestarikan alam ke arah Perak 2030? Fikirkanlah. Salam, Profesor Dr. Santana Sekar Subramaniam bercakap dari Sikbank Berang Hulu. Ini adalah kawasan yang telah diratah dalam lingkungan 2 hari saja. Kemungkinan besar dalam tempoh seminggu keseluruhan kawasan ini boleh diroka, dimusnahkan. Jadi kita masih ada masa lagi dalam tempoh beberapa hari untuk memberhentikan kawasan ini agar Sikbank Berang Hulu pokok-pokok spesies endemik terancam tidak dimusnahkan sama sekali. Kita pastikan hazanah ini adalah hazanah untuk negara, untuk anak-anak bangsa Malaysia. Jangan sesekali kita ranapkan, musnahkan pokok-pokok yang menjadi hazanah dunia. Pastikan Sikbank Berang Hulu diselamatkan. Tolong sama-sama bersuara berdoa untuk selamatkan Sikbank Berang Hulu. Profesor Dr. Santana Sekar Subramaniam dari Berang Hulu, Perak. Salam sejahtera, Profesor Dr. Santana Sekar Subramaniam. Ini adalah Sikbank Berang Hulu. Kawasan yang indah ni kemungkinan besar akan hancur sekejap lagi. Dalam beberapa jam saja akan ditolak oleh jentolak yang besar yang diusahakan oleh kontraktor di bawah PCB. Amat sedih pokok-pokok ni bukan senang nak dapat. Pokok endemik, pokok terancam, semuanya berada di sini. Sepatutnya kita kekalkan kawasan ni. Biarlah kawasan ni dijadikan tempat kajian, penyelidikan, kutipan anak benih, tempat pembelajaran ekoturism, healing untuk kesihatan. Mudah-mudahan ada suara rakyat yang mampu untuk menukar status tanah sini untuk jadikan sebagai Sikbank Berang Hulu, tempat kita dapatkan hasil hutan. Semoga berjaya. Kita doa bersama-sama. Mereka buat jalan dari belakang arah Proton City. Mereka buat jalan besar sebab kalau depan mereka nampak lori-lori akan keluar masuk. Jadi mereka pun pandai. Jadi ikut belakang, mereka buat jalan besar dan menuju ke depan ke Instun. Yang biasa kita masuk Sikbank Berang Hulu depan tu kan. Jadi mereka pandai lah. Lepas tu mereka memilih kayu balak lah lepas ni. Ambil balak dulu untuk tampung kos-kos, baru mereka akan meratakan kawasan.